korban bagi 7 tapi kepala lembu tidak bagi 7. Apakah hukumnya? Apa perlu dibuat? Gebuk kepala dah pula. Nah, dengar baik-baik. Bila kita masuk korban, boleh seorang, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7 bagi lembu, kerbau dan unta. Kalau kambing, beri-beri tak boleh lebih pada seorang. Ramai orang salah faham, dia kata ke lembu mesti 7. Salah. Lembu bukan mesti 7. Lembu paling banyak 7 baru tu. Maknanya kalau 6 boleh, 2 pun boleh. Sama orang salah faham, dia kata lembu tak boleh 6, kena 7. Lembu tak boleh buat 3 orang, kena 7. Salah. 7 maksima, kurang pada 7 silakan. Berapa seekor kubah? Seekor lembu berapa ke? 8,000. Kita bagi 2 mak, mu 4,000 aku 4,000. Bagi 2. 2 bahagian seekor lembu. Jadi lembu nak buat seorang boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 last sekali. 8 tidak sah. Jelas? Kemudian bila kita bagi 7 orang lepas pada lapah apa semua, boleh tak kita nak buat sama banyak? Boleh. Timbang boleh lah, sama berat. Barang tak sama dah. Tu lebih kulit, ni lebih kurang ekor, ni lebih lidah, ni ada gigi pula, maksud dia ni 2 hutung. Nak ada batu, ni tak ada batu. Faham lagi? Dia akan jadi berlebih kurang. Kerana tu kita kena faham, bila berlaku lebih kurang sudah wajib lebih kurang, kena tasamuh, kena halal berhalal. Aku tak mau halal berhalal, aku tak mau. Mai seekor lembu, mu seekor. Berapa? 7,000. Ada betul? Cakap banyak. Masuk 700 pun 4 kali bayar dah habis. Nak sama banyak pula. Ambil seekor lembu, tak bersimbang orang. Faham? Bila dah 7 tu orang seekor lembu, mesti ada kurang. Walaupun timbang sama belaka 10 kilo, tapi bulu sama tak? Daging sama tak? Kulit sama tak? Lendek tak sama. Maka halal berhalal dalam hati aku. Halal ke habis lebih kurang, kita pakai halal menghalal. Tu orang Islam. Kalau tambah sikap halal menghalal, buat seekor mu, seekor kubah 10,000, mu seekor. Tahu tak? Cuma gini, kalau boleh bagi-bagilah. Tanya ni pala ni gua mana? 6 orang kata kita tak mau pala. Hak 7 tu boleh kita seorang lah. Ambil kamu. Timbang biar sama. Pala boleh kamu. Tahu tak? Tak ada masalah. Yang tak betul ambil pala buat lari dulu. Lagi biar hafal dia dulu. Orang yang pala mana? Pala dan kaku dulu. Tahu dan kamba dulu. Itu haram. Kerana bukan haram masalah bagi doktor. Haram masalah kerana mengambil hak